Okay geng, Assalamualaikum. Hari tu nak buat tutorial untuk macam mana pick up and drop food kan. Okay, tu Grab Food. Okay, ni kali ni Grab Express pula. Okay, Grab Express ni boleh datang dari mana-mana arah je. Dia boleh datang daripada kedai-kedai yang kita biasa macam Zeus, McD, KFC. Dan dia juga boleh datang daripada office orang ke, rumah orang ke, tepi jalan mana-mana ke, tiba-tiba pun boleh. Tapi macam kes sekarang ni yang nak tengah dalam video ni, nak dapat Grab Express dari Zeus Coffee. So bila dapat macam ni, cuma boleh tengok ni je lah. Tekan dekat sini, yang dekat stop ni cuma dapat tengok drop kat mana sahaja. Kalau Grab Express dapat daripada vendor-vendor Zeus, KFC, McD, kita tak tahu pun itemnya apa, berapa. Kita cuma ada nama macam ni, nama customer tu. Tekan arrive, baru nampak nanti nama dia. Tekan correct. Kat sini nama dia. Kat sini. Ni kita kena pergi tengok dulu dah siap ke belum untuk collect. Okay, dapat je Grab Express. Terus je tengok dekat sini, tekan stop ni untuk tengok drop kat mana. Nama resipien siapa, nama penerima siapa. Itu sahaja. Sebab nama ni kita perlukan masa kat vendor nanti. Okay, jom kita gerak ambil order. Okay, sampai vendor. Rekod dulu bagi korang tengok dia punya apa benda nak tekan-tekan kan. Sampai je kat vendor, terus tekan arrive. Tekan arrive, pilih yang select sender, yang hijau. Dekat situ akan keluar lah nama Sean Anthony. Kita nak tengok Sean Anthony ni dah siap ke belum. Okay, macam tu je. Begitu sahaja. Dan teruslah pergi ke mana yang disuruh hantar ni. Macam ni Una kena hantar ke Danga ni. Kesiaran Danga Perdana ni kan kat Country Garden tu. Okay, let's go hantar order ni. Sebab tak banyak item dia. Nasib-nasib je sebab kita tak tahu. Dah collect baru tahu apa barangnya. Dekat dalam apps tak nampak apa-apa pun. Okay, dah sampai Danga Bay. Tapi Una tak tahu management ni kat mana. Sebab dia pin location tak bagi tahu blok apa ke. Dia tak bagi tahu. Kat sini ada macam-macam blok namanya. Ada Amberside. Apa? Light ni. Semua colour ada ni. Kau. Una tak tahu management ni untuk blok yang mana ni. Jadi ikut dia dulu pin location ni, lepas tu baru call dia. Mana-mana ni. Nampak gaya macam area Novel tu, Beloren, macam area sana.
Dah lah Belorel lah. Melford. Pin dia ni betul-betul memang Belorel. Pun bukan juga. Kings Bay. Oh, bukan salah kan? Kings Bay. Diorang dah ikut je di location dia ni. Okey, sini Kings Bay. Tengok macam mana lah projek customer tu. Kita call dia. Hello. Hello, Zeus Coffee dah sampai dekat Kings Bay ke? Ya, letak ke house saja. Thank you. Okay, welcome. Betul-betul kat sini. Ini nak yang rasa tu. Okay, kan, untuk drop Black Express ni pula tekan arrive. Kemudian tekan correct recipient ni. Record it je. Kemudian tekan deliver ni. Kita ambil gambar. Tu tekan confirm foto. Dan complete drop off. Macam tu je buat Black Express. Sekarang tengah tak ada order lain ni. Nak kena cari order lain. Okey kan? Tu je tutorial Black Express. Assalamualaikum dan bye-bye.